Hai semua, hari ini kita akan teruskan ke topik seterusnya iaitu Tamadun Rom. Kisah Rom ni memang antara yang paling epik dalam sejarah. Cuba bayangkan, daripada sebuah kampung kecil je, boleh jadi satu empire yang kuasai hampir seluruh dunia yang dikenali masa tu. Jadi, macam mana benda ni boleh jadi? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, tapi sebelum kita betul-betul masuk cerita pasal Rom, kita kena faham dulu dari mana datangnya inspirasi mereka. Sebenarnya, Rom tak bermula dari kosong. Boleh kata mereka ni macam pewaris kepada satu lagi tamadun yang hebat, iaitu Yunani. Dua-dua tamadun ni, bila digabungkan, kita panggil zaman klasik Eropah. Orang Rom ni sangat kagum dengan pencapaian orang Yunani. Jadi, mereka dengan bijaknya ambil asas yang dah ada tu dan bina sesuatu yang lebih besar. Sekarang, jom kita tengok dekat mana semuanya bermula. Dan macam biasa dalam sejarah, lokasi memang memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Inilah dia titik permulaan Rom di Lembah Latim. Kedudukan dia betul-betul dekat dengan Sungai Tiber. Ini bukan kebetulan tau. Ini boleh dikatakan macam satu jackpot strategik yang jadi kunci kejayaan awal mereka. Kenapa lokasi ni jackpot? Sebab ia macam pakej lengkap. Tanah dia subur, jadi makanan sentiasa cukup. Lepas tu, Sungai Tiber tu pula jadi nadi utama. Bukan setakat bagi sumber air, tapi ia juga berfungsi macam lebuh raya air yang menghubungkan Rom terus ke laut. Dari situlah pintu perdagangan dan penalukan terbuka luas. Okey, kita dah tahu pasal lokasi. Sekarang, macam mana pula cara mereka memerintah? Sepanjang sejarah Rom yang panjang ni, sistem pemerintahan diorang melalui perubahan yang sangat dramatik. Kalau kita tengok garis masa ni, jelas sangat perubahannya. Mula-mula ada zaman beraja, diperintah oleh raja-raja. Lepas tu, mereka cuba sesuatu yang baru, masuk zaman republik, di mana secara teorinya, kuasa berada di tangan rakyat. Dan akhirnya, ia berubah menjadi zaman empire yang megah dan berkuasa. Jadi, apa bezanya macam ni? Masa zaman republik, ideanya ialah negara tu urusan awam, atau res publica. Ada pegawai macam konsul dan Dewan Bangsawan yang dipanggil Senat yang mentadbir. Tapi, bila masuk zaman empire, lupakan semua tu. Kuasa kini tertumpu mutlak hanya pada seorang individu, Maharaja. Tapi kan, sebuah empire yang hebat bukan hanya pasal pemerintah. Persoalannya, siapa sebenarnya orang-orang yang membina semua ini? Jom kita kenal masyarakat Rom dengan lebih dekat. Masyarakat Rom ni ada 3 lapisan utama, macam piramid. Paling atas mestilah golongan atasan, golongan patrician. Ini kaum bangsawan yang kaya dan berkuasa. Di tengah-tengah, majoriti rakyat biasa yang kita panggil plebeian, para petani, tukang dan peniaga. Dan di lapisan paling bawah yang menjadi tulang belakang kepada semua projek pembinaan Mega Rom adalah golongan hamba. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling menarik, puncak kegemilangan Rom, satu zaman yang namanya disebut-sebut sehingga ke hari ini. Zaman ni dikenali sebagai Pax Romana, ia bermaksud keamanan Rom. Cuba anda bayangkan, selepas beratus-ratus tahun berperang dan meluaskan kuasa, empire ni akhirnya masuk ke satu fasa aman dan stabil yang tak pernah berlaku sebelum ni. Dan ia bertahan selama 200 tahun. Dan dalam tempoh keamanan inilah, empire Rom berkembang ke saiznya yang paling besar. Tengoklah betapa luasnya. Kekuasaan mereka merentasi 3 benua, dari Eropah sampailah ke Afrika dan juga Asia. Skalanya memang epik. Jadi, apa hasil daripada 200 tahun yang aman damai ni? Macam-macam. Ia adalah zaman keemasan. Bila politik dah stabil, perdagangan pun meletup maju. Dari situlah lahirnya kemajuan yang luar biasa dalam sains, teknologi, pendidikan dan falsafah. Boleh kata hampir semua warisan Rom yang kita kagumi hari ini dibina semasa era Pax Romana inilah. Selepas kita tengok semua pencapaian ni, empire yang sangat luas, masyarakat yang teratur, zaman keemasan yang penuh dengan inovasi, kita ditinggalkan dengan satu persoalan yang sangat besar. Macam mana sebuah empire yang nampak begitu sempurna dan maju, akhirnya boleh jatuh? Itulah soalan yang saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan, sehinggalah kita berjumpa lagi dalam kupasan seterusnya.